Assalamualaikum. Kita ada sebuah bias NCV padu. Cara pasang dengan adjust handbrake dengan betul untuk model kereta yang jalan handbrake shoe dengan pump dekat luar. Kebiasaan ada setengah kereta jalan sekali dengan handbrake dengan piston brake. Maksudnya handbrake tu sekali dengan pump dengan piston brake untuk brake. Untuk model kereta Vios ni ada setengah kereta macam kita Honda, Toyota. Jangan silap ada setengah kereta ada pakai model macam gini. Dia ingat disc dengan brake pad je. Dekat dalam dia ni sebenarnya ada handbrake shoe. Untuk kes kereta ni, owner cakap dengan kita untuk check untuk bahagian brake belakang sebab bunyi. First bunyi, lepas tu handbrake tak makan. Okey, first kali punca bunyinya daripada kawasan handbrake rotor disc ni. Kita boleh tengok kawasan ni dah berbukit, bertaper. Kita jangan tengok yang ni. Tengok yang ni yang dah lepas gosok ni. Kan ada 1, 2, 3. Yang 3 ni jadi berbukit sini sini pun dah rasa ni. Sebab handbrake dia akan jejak dekat sini. Okey, so dekat sini solutionnya memang kita nak kena ratakan balik, ratakan tabasir 80. Permukaan handbrake yang dah makan tu. Kalau tidak, permukaan yang dekat sini ni, yang bertinggik ni, yang jadi taper ni akan bertinggik dekat sini. Yang dekat handbrake ni. Rotor disc ni rata. Rotor disc ni rata, brake pad pun rata. Tapi ada bunyi cakap. Punca bunyi dari mana ni? Rupanya daripada handbrake shoe ni. Okey, so untuk kita ni cakap dengan semua, seeloknya tukar. Sebab dua bunyi ni punca daripada satu, first daripada handbrake shoe ni yang jejak dengan kawasan yang dah makan dekat kawasan piring disc ni, dengan brake pad dia dah bertinggik dengan dia punya rotor disc yang dah bertaper tu. Sebelum ni owner cakap pun pernah skim. Bila skim macam ginilah dia punya efek. Dia tak tahan. Lagi satu pun dia punya ketebalan dia pun dah nipis daripada yang asal punya. Eloknya memang kena baru kalau nak pemakaian yang lama lah. Sebab untuk kereta ni kita buat repair kit sekali. Kita boleh tengok ni kita repair kit. Kita dah buat repair kit yang baru. Brake pad pun baru. Dengan nampak. Okey, untuk kes kereta ni juga masalah dia pin caliper dia jam. Untuk yang asal, belah bawah dia jam. Ni kita dah servis balik. Baru main yang cantik. Pin caliper ni penting sebab kenapa? Benda ni yang mengkontrol caliper ni untuk bagi piston brake tu keluar masuk. Bila jam, piston brake tu jadi macam menyepit tau. Jadi menolak. Dia tak keluar masuk tu, dia tak orang cakap apa. Keluar masuk dia tu tak cantik. Dia jadi lekat. Macam gini kita servis piston brake sebab kenapa? Owner cakap memang tak pernah langsung servis. So kita memang akan recommend servis supaya tak dua kali kerja. Bila dah servis, baru senang kita nak adjust apa semua. Bila di rotor yang baru, tak perlu taper. Lagi satu jangan lupa, bila kita dah buat servis handbrake ni, laning, kita geriskan setiap point-point ni, contact point dia. Kita boleh tengok ada 1, 2, 3. Sama juga yang sebelah kiri dengan sini, supaya bila kita tarik dengan lepas handbrake tu tak berbunyi. Kadang-kadang bila kita lepas handbrake, tarik handbrake dia bunyi cip. Lepas handbrake atau tarik handbrake dia cip. Macam gitu. Sebab besi dengan besi ni dia bergesel. So tu fungsi untuk grease ni. Regrease jangan lupa. Gosok balik brake shoe ni biar kasar sikit dengan pasal 80. Baru katuk balik. Kalau macam yang coating ni, kita bersihkan dulu coating dia ni, barulah kita katuk. Kalau tak nanti di rotor yang baru ni akan bergarit. Tu pentingnya. Kadang-kadang ada brake pad yang berlongkang ni, bila kita brake bawa dah lepas rotor disc yang coating ni, kita tak bersihkan, dia jadi bergarit, berlubang sini berline. Kurang modal lagi. Pastikan untuk adjust handbrake ni kita releasekan dulu siap-siap supaya piring disc ni boleh masuk. Okey, kita ikat dulu siap-siap. Kita ambil nut yang boleh lepaskan dengan dia punya stud ni. Lepaskan, cut dulu. Pakai nut taja dia, pakai tangan je, tak pakai spanner pun, dan dia tak bergerak. Ikatkan ni. So dekat sini barulah center piring disc ni, supaya kita senang nak adjust. Ambil screwdriver lepeh, umpilkan dia. Kalau ke atas untuk lock, ketatkan lagi. Kita tolak ke bawah, lepaskan ke bawah untuk releasekan dia. Lockkan dia sikit-sikit. Adjust dalam 1, 2, 3 pusingan macam gitu. So jangan terlalu ketat sangat. Buat dia ngam-ngam je. Nampak tu kan? Tak bergerak kan? Kita releasekan sikit.
Oh, umpil kan dia. 2 3. Okey tu. 3 pun okey hangam. So, kita test. Kita tarik handbrake. Berapa tik boleh dapat? Kita try dulu 3 tik lah. 1 2 3. Ngam-ngam 3 Ngam-ngam 3. Gerak. Ni pun dah memadai dah. Cukup. Sebab kalau terlalu ketat sangat, bila kita nak pusing tu jadi bergeser. Macam saya cakap tadi, handbrake cepat aus. Lagi satu bunyi seng. Dalam handbrake bunyi seng. Untuk kereta ni, dia tak perlu adjust konsol. Okey, kalau contoh belakang terdapat adjust, orang cakap bila kita adjust kat belakang tu, kalau adjust lekat sangat, terlalu lekat jadi kasar sangat. Bila terlalu release, longgar sangat, kita adjust dekat sini. Adjust dekat sini, dekat konsol ni. Tapi kalau contoh macam kita ni tak perlu. Tak perlu adjust. Sebab dia dapat ngam-ngam. Dah settle untuk adjust handbrake. Kita pasang untuk brake pad, untuk bahagian brake. Untuk kaliper ni, skru yang panjang belah bawah. Sebab kita boleh tengok sini, sebab gap antara ujung skru ni dengan dia punya bracket panjang. So bawa bahagian bawah lah. Okey, akhir sekali bila kita dah siap pasang, kita boleh tengok kita dah siap pasang kaliper dengan rotor disc tu. Kita siap pasang. Kita test lagi. Tarik 3 klik, 1 2 3. Lepas tu tengok, kita check, tengok bergerak tak. Okey. Nak ambil bengkok hammer ni. Okey, cukup. Lepas tu kita lepas release, tengok. Kita release. Tengok. Dia punya tu licin tak? Dia release tak? Nampak tu. Tu. Jangan sampai dia terjerut. Terjerut ketat sangat nak kena hijau balik. So tu saja perkongsian hari ni. Semoga ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, comment and share dan support page Zalan Auto. Assalamualaikum. Bye bye.